النبي صلى الله عليه وسلم يقول طعام المؤمنين في زمن الدجال طعام الملائكة التسبيح والتقديس. Rasulullah SAW bersabda bahawa makanan orang-orang Islam ketika zaman Dajjal nanti adalah seperti makanan para malaikat, iaitu bertasbih memuji Allah. وهذا جماعة منهم فجماعة منهم يكونون مع سيدنا الإمام المهدي قلت لهم، وجماعة يداهمهم في بلدانهم وأماكنهم، وجماعة يفرون إلى الجبال. Maka yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah satu kumpulan daripada orang-orang Islam. Pada zaman Dajjal nanti, orang-orang Islam akan terpecah kepada 3 kumpulan. Ada satu kumpulan yang bersama dengan Imam Mahdi, dan ada satu kumpulan yang bertahan di negeri mereka, dan ada satu kumpulan lagi yang akan melarikan diri pergi ke atas gunung. فمنهم طائفة يرسل الله عليهم الظباء ويشربون من ألبانه، وطائفة أقوياء يجعل غذاء أجسادهم في التسبيح والتحميد مثل الملائكة يتحولون، غذاهم التسبيح والتحميد. إذا قصر في الذكر يجوع، وإذا عاد إلى ذكر لا شبع. مدة 40 يوم الحق الدجال، اللي أول يوم مثل سنة، ثاني يوم مثل شهر، ثالث يوم مثل أسبوع، وبقية الأيام كهذه الأيام. Maka ketika itu ada orang-orang Islam yang Allah bekalkan makanan kepada mereka. Allah hantar kijang kepada mereka, lalu mereka minum daripada susu kijang itu. Dan ada dalam kalangan orang Islam yang ketika itu yang kuat imannya, yang tidak ada makanan secara fizikal, tetapi makanan mereka hanyalah bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, iaitu berzikir. Apabila mereka berzikir, maka Allah hilangkan rasa lapar mereka. Dan ketika mereka tidak berzikir, maka akan datang rasa lapar kepada mereka. Ini berlaku ketika zaman Dajjal keluar di atas dunia ini selama 40 hari. Hari pertama munculnya Dajjal, tempohnya seperti setahun. Hari yang kedua, panjangnya seperti sebulan. Hari yang ketiga, panjangnya seperti seminggu. Dan hari yang keempat dan seterusnya adalah normal seperti hari yang biasa. Maka perkara ini berlaku ketika dalam tempoh 40 hari munculnya Dajjal di atas dunia ini. هذه فتنة كبيرة ما يكمل اليوم الأول مقدار سنة إلا وقد فتن أكثر أهل الأرض والعياذ بالله تعالى. Fitnah Dajjal ini adalah satu ujian yang sangat besar. Pada hari yang pertama kemunculan Dajjal, iaitu pada hari yang tempohnya seperti setahun, maka majoriti penduduk dunia telah berpihak kepada Dajjal, terkesan dengan pengaruh Dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. فهؤلاء الذين اليوم أقوياء ويفرون، فإذا نزل سيدنا عيسى بن مريم يخبرهم بمنازلهم في الجنة، يحدثهم بصبرهم أيام الفتنة الدجال، أكبر فتنة وأشد فتنة دفع الله شرها عنا وحمانا وأهلينا أولادنا وذرياتنا من فتنة المسيح الدجال ومن كل فتنة أحاط بها علم الله. Maka ketika itu ada orang-orang Islam yang melarikan diri untuk selamatkan iman mereka. Ketika turunnya Nabi Isa AS, Nabi Isa AS memberi semangat kepada orang-orang beriman ketika itu tentang kedudukan mereka di syurga kelak di akhirat nanti, kerana kesabaran mereka dan ketabahan mereka untuk melawan dengan Dajjal ketika itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, anak-anak kita, keluarga kita dan seluruh zuriat keturunan kita daripada fitnah Dajjal dan daripada fitnah-fitnah yang lain di atas dunia ini. Amin.